My YouTube channel Risha Julio. Okay guys, hari ni day 1 gawai. Korang boleh tengok montas-montas yang aku akan ambil nanti. Tanpa meninggalkan masa, jom aku tunjukkan korang montas-montas dia. Anyway, selamat hari gawai kepada semua orang-orang Dayak dan penyambut gawai, okay? So saya pakai ini dulu, nanti saya pakai vest takut panas. So jom montas. Dah ambil montas-montas tadi, korang boleh tengok. Maaf lah kalau ada yang macam menggegar-gegar ke apa, sebab yalah saya tengah pakai tripod. So ya, kita akan tengok siapa yang datang, then kita akan mulakan konten no cut no edit. Adalah cut dia, maybe ada cut lah, betul lah. So ya, no cut no edit, tapi kita tak lagu je. Okay, kalau saya rasa macam okay, rasa macam nak cut, saya just tutup ni je. Let's go. Kita makan dulu biskut-biskut apa yang atas meja, okay? Jom. Kawan-kawan sekalian, ada seorang tetamu yang dah sampai. Mana tengok kereta dia? Kejap. Kereta dia. Ni kereta dia. Kejap. Ni kereta dia. Okay. Dia Muslim. Kita orang panggil dia Tayang Kira. Dia dah sampai dah. Dia lepak dekat dapur sana, luar dapur. So jom tengok. Let's go. Dia dah lepak sini. Saja. So lagi kita tamu yang lain. Ini semua kereta kita orang. Ada 5 kereta. Ada Proton, ada Yaris, Hilux. Lepas tu Reza dengan Alza tu kita orang punya. Satu lagi tu kereta my nenek. Nenek Kirim. Okay, so kita nak tunggu tetamu yang lain. Let's go. So guys, kita dekat luar. Kita dengan motor ni. Saya up nanti korang. Baru seorang je yang datang, maksudnya keluarga baru seorang ada di parking dekat sebelah Hilux tu. So kita ketunggu lagi beberapa tetamu. Cousin aku pun tak pasti dia balik ke tak, balik kampung sebagai tetamu. So kita tunggu je lah Tunggu je lah kedatangan dia. Tunggu je lah kedatangan orang lain juga. So ya, tetamu datang tengah hari lah kan, biasalah. So kita akan teruskan konten kita pada tengah hari nanti. Kalau ada lagu pasang, kita mute. Tak payah lah no cut no edit. Kita buat no cut no edit masa kita outing dengan Delvin nanti. Itu no cut no edit lah. Cumanya day 1 dengan day 2 ni kita bergabung. Kalau dia tak ada banyak sangat benda lah, gitu. Korang stay tune. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Korang marathon konten-konten saya capai 100 view. Dan subscribe channel saya sampai 100 subscriber. Okay, so see you soon. Okay, see you soon. SYS, bye.
2,000 years later. Okay guys, aku nak tidur tadi tapi tiba-tiba ada orang ajak ni ngabang. Kita ngabang lah apa? Kita tengok gambar. Kita nak pergi ngabang. Kita nak pergi ngabang dekat rumah belakang. Ada Hilux, ada kereta Honda tu. Itu kita pergi. So jom ramai-ramai. Let's go. Jom kita pergi. Ni awak YouTuber? Ya, saya. Di rumah dia guys. Kawan-kawan. A few moments later. Alright guys. Rumah pertama dekat sebelah je. Ni dekat sini. Then masuk-masuk sini je. So aku tak nak lama-lama sebab aku nak charge power bank. Kita keluar macam tu je. Jom. Rumah pertama dan tengok rumah kedua macam ni. Ataupun tengoklah macam ni. Okey, wah dah charge dah. Dah charge power bank. Diorang tengah karaoke dekat dalam. Kita buat santai dekat rumah ni. Time kiran dah balik. So ada babeh tunggal datang. Kalau korang tak faham apa yang aku cakap, family saya memang ada panggilan dia. So macam babeh tunggal, teng tunggal, itu dia punya panggilan. So ni kereta diorang Axia. Diorang baru sampai dengan geng-geng dia tadi. Tapi geng-geng tu lain lah geng. Aku geram benda ni. Aku geram gila. Korang perhatikan, ada MU. Saya penyaput Liverpool. Saya benci logo ni. Geram betul. Ada juga logo MU dekat kereta. Aku benci. So sekarang ni orang tengah karaoke dekat rumah sebelah ataupun di rumah jiran. So kita dekat sini rehat-rehat ataupun kita ambil aircon je dekat situ. Panas ni. Panas. Jom lah kita ambil aircon dekat rumah situ. Let's go. Aduh, orangnya nak buat. Antai. Coba sayang. 2,000 years later. Okay. Lama sangat aku duduk dalam rumah tu. Ambil aircon je. Hari ni dah hujan siap. Tengok kau, basah. Hujan. Jom kita sambung abang rumah sendiri. Jom. Duh, tak dapat no cut no edit ni. Susah. Oh, sumpah kau. Tidak. Ya, nanti kita sambung malam ni. Kita ciao dulu guys. Bye bye. Aku nak rehat. One eternity later.
Ya, so sekarang ni aku punya cousin dah sampai. Tapi bukan Delvin. Cousin cousin ya. Cousin yang muslim lah. Dia orang baru je sampai. Aku baru nak terlelap, tiba-tiba dia orang dah sampai. So aku macam okey lah. Tak payahlah tidur. So aku macam tak payah tidur lah. Dia orang pun dah sampai. Then abang aku yang layan. Aku macam berbangun bermamai. Dia orang nampak aku tidur punya. So aku terbangun dan okey, jom. Tapi aku rasa segan lah sebab aku baru bangun tidur. Aku nak pergi kat dia orang sebenarnya. Nak duduk dengan dia orang. Tapi tak apalah. Okay. So, ya, kita tengok siapa yang datang lagi. Sebab ada beberapa orang lagi yang dah sampai. Tapi aku yang terlelap. Aku tak apa panggil, tak tengok siapa yang datang tu kan. So, kita teruskan dengan konten ni. Kalau terlalu panjang ke terlalu singkat ke apa ke, kalau saya rasa benda kurang, saya minta maaf ya guys. Dan walaupun korang enjoy dekat konten ni, tapi kalau panjang-panjang pun tak ada juga orang layan. Ini bukan no cut no edit tau. Ni memang dah edit dah cut. Memang dah edit dah cut. Kita teruskan dengan konten kali ini. Siapa yang datang? Adakah Delvin datang malam ke? Tak tahu. Adakah cousin-cousin lain datang malam ke apa ke kan? Tapi kita ngabang rumah orang. Macam tu. Update daripada aku sendiri. Bye bye. Tengah berjoget-joget dekat situ. Dekat belakang tu pula tengah berbual-bual kedai kopi. Kita menanti Delvin je ni. Mana Delvin sekarang ni? Where are you bro? Okay. Ya guys, dekat ruang tamu tengah ni, tengah joget-joget. Dia macam ada loceng dekat kaki tu. Dia akan menari dan pusing dekat pokok tu. Dekat ruang tamu tu lah. Dekat situ. Dekat sana dia orang jadi kedai kopi. Borak-borak santai apa semua kan. Kita tengah menunggu Delvin. Manakah Delvin sekarang ini? Dah ramai dah orang abang. Ada berapa kereta dah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah kereta. 6, 7, ada 7 kereta. 7 kereta maksudnya family ramai lah. Okay, kita tunggu diorang. Dia kata sampai petang. So kita tunggu je lah. Okay, let's go. So, si menangkap orang untuk menari. Dah 3 ekor dah. Kapal Budaya Surabaya. Merah.
Lagu apa-apa lah. Pakai lagu langsung. Aduh. Tiba-tiba. Hei, jauh gila tinggi oi. Gila. Suaraku sakit kakakku ya. Oh, lagu siapa Abdillah ya? Lagu siapa Abdillah? Rendah sedikit ya. Oh. Pontianak. Banyak peminat dan rating tinggi. Oh, dapat ketang-tang tu. Malam kau ni keluar. Mana? Oh, ni keluar bunyi. Aduh. Ah. Iya bang, tiba member dah datang, Debin dah sampai, family dia orang dah sampai, Iwa mau borak sama dia.
Iraja Malaya bercerang marinek binua Wakmu mari bigawai makin bigaya madaku gila Nabe cuba-cuba Semua gerang irani temu Aku tuan amu nyangkut Aku tak penuh siap rumah. Okay guys, kita akan ngabang rumah Uncle Heldi dekat Rasau, dekat sana, seberang sana. So nantikan kita bersama dengan Uncle Heldi. Kita paksa dia untuk subscribe. Misi untuk memaksa orang. Let's go. Oh lamanya. Daripada petang tadi aku berjoget sampailah malam. Sekarang ni dah pukul 6.50 guys. Lamanya aku berjoget. Hampir nak 1 jam setengah, 2 jam macam tu lah. Lama gila. Ini suasana. Siapa nak pergi rumah saya? Oh lama copyright pula. Sorry guys. Okay guys, kita akan pergi ke rumah Uncle LG. Nanti kita paksa dia. Tak ada lagi lah paksa. Kita macam promote kita punya channel pergi kat dia. So kita macam okay lah, boleh lah. So guys, korang stay tune untuk konten. And then banyaklah montage aku tunjuk tadi. Ada habislah storage aku. Kalau panjang-panjang tu jangan skip sebab memori kan. So aku tak nak macam aku rasa cancel lah aku buat day 1 day 2 tu gabung sebab aku rasa panjang lah. So aku buat day 1 1 episod, day 2 2 episod. So habis macam tu je lah. Sebab kawai kan 2 hari je kan. So happy fun. Jom kita jalan. Kita menuju ke rumah Uncle Elvis. Kita paksa dia nanti. Kereta yang dinaiki E3 dengan arus. Tengok macam mana. Adakah meriah nanti? Meriah. Ada kawan. Bincang. Ada bincang. Okey. Boleh. Tengah.
2,000 years later. Okay guys, itu saja konten kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Maaf kalau ada salah silap ataupun kekurangan daripada saya. Sorry kalau banyak sangat benda yang saya cakap merapu kan. Kata orang cakap merapu, cakap mentak kan. Saya sorry, saya betul-betul minta maaf atas kesalahan saya. Banyak gila kekurangan saya dalam video tu. Dan kita pun baru je guna tripod tu untuk pertama kalinya waktu gawai ni. Memang pertama kali guna. Dan ialah agak kekok sikit. Itu adalah kesilapan saya juga. Dan sorry lah, sekarang ni pun saya ngantuk gila, tak tahu nak buat apa. So aku lupa nak buat outro. So kita buat outro je lah guys. And then apa yang macam duga-duga tu, saya pun minta maaf juga perkara tu juga guys. Saya sangat-sangat minta maaf dekat korang yang menonton, semua yang support saya. So harap the next day, gawai day 2, kita dekat Perengkan pagi, kita akan buat konten yang sama juga. Macam vlog macam tu je lah. Ada cut dia sama tak macam ada cut dia biasa. So korang jangan lupa saksikan day 2 dan juga 3 hari bulan 6 nanti. Okay, bye bye guys, see you.